Tiba-tiba pula hari ni saya rasa saya nak makan ayam goreng balado. Tapi ayam balado saya ni tak pedas sebab saya tak boleh makan pedas. Anak saya pun tak makan pedas. Ayam balado ni saya masak simple-simple je. Mula-mula saya tumis cili besar, bawang putih, bawang merah dan tomato. Saya tumis semuanya sampai layu. Saya tak letak cili padi sebab saya ni ada gastrik. Bila makan pedas memang seksa lah, sakit dia. Lepas tu saya kisar semua bahan-bahan tadi. Lepas tu saya tumis balik bahan-bahan tadi. Mesti dah ramai kan yang pandai masak ni. Ni resipi dari jiran kita. Lepas tu saya tambah sedikit air dan biarkan. Ni saya nak goreng ayam pula, saya letak garam dengan kunyit je. Gaus sebati dan panaskan minyak. Saya pakai tangan kiri je korang, saya rasa janggal gila bila pakai tangan kanan sebab saya ni kan kidal. Harap tak ada yang kecam kan. Ayam ni saya goreng setengah masak je. Jadi saya goreng sekejap je lah. Ayam ni saya pindah terus ke kuali sambal balado tadi. Saya akan masak ayam ni sampai masak bersama dengan sambal balado ni. Ayam ni saya perasakan dengan gula merah, garam dan serbuk pati ayam. Dan saya letak asam keping nak bagi dia rasa masam-masam sikit. Kacau-kacau-kacau dan biarkan sampai dia masak. Okey, sudah siap. Jemput makan semua.